Berapakah takat didih air suling? 100. Betul. 1-0. Elemen apakah yang mempunyai simbol K dalam jadual berkala? Helium. Kalium betul. Kalium atau potasium? Potassium. 1 sama. Apakah maksud akronim NKVE? North. Bukan North. KV maksudnya apa? Kelang. Okey, Kelang betul. Valley. Betul. Kelang Valley Expressway. Sikit lagi. North. Bukan kata aku je North. New new. Kelang Valley Expressway. Betul. Tanya. Siapakah pengasas Parti Semangat 46? Tukar Abdul Rahman. Tun Sin On. Dr. Mahathir. Tuan Razak. Hidup lagi. Duduk lagi. Gua Musang. Tengku Razali. Betul. 2 sama. Apakah istilah bagi bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik? Konduktor. Betul. Yeah. Apakah nama proses di mana cecair bertukar menjadi gas? Evaporation. Betul. 4-2. Oh my god. Siapakah detektif terkenal yang merupakan ciptaan pengarang Sir Arthur Conan Doyle? Sherlock Holmes. Betul. 5-2. Tanya.